Tahun 2025 belum lagi habis bang, tapi Pro 2 bagi satu lagi model SUV untuk kita orang pening kepala dan korang pun pening kepala. Inilah dia Pro 2 Trust. Ada beberapa benda yang korang kena tahu pasal Pro 2 Trust. Nombor satu, ini merupakan model keempat Pro 2 menggunakan platform DNGA selepas Ativa, Axia dan juga Alza. Yang kedua, Trust diposisikan antara model Ativa dan juga model Arus sebagai sebuah SUV segmen B. Berbanding dengan model jiran sebelah, dia mempunyai jarak antara roda yang lebih panjang, jarak kelegaan tanah sedikit tinggi, paling penting ruang kargo cukup besar, 471 liter. Untuk model ini, dia datang dengan enjin 1.5 liter yang dah terbukti tahan lasak dan juga jimat minyak, dipadankan dengan transmisi DCVT dan satu tangki penuh boleh jalan dari KL sampai Kelantan. Untuk bahagian luaran, dia datang dengan rupa luaran yang cukup menarik dengan lampu projektor LED, rim 17 inci, lampu belakang ala Lexus, siap ada power tailgate untuk varian tertinggi. Kalau nak lagi handsome, beli je kit gear up. Yang paling aku suka dekat belakang ni, ada double spoiler, nampak ganas kat situ. Untuk ruang kabin pula, aku cukup suka sebab dia datang dengan susun atur yang ringkas, ada meter analog, skrin tengah menyokong Apple CarPlay dan juga Android Auto, steering larasan tilt dan teleskopik, dan yang paling aku hargai ialah tempat duduk yang selesa untuk depan dan juga belakang. Jadi apa pendapat korang tentang Pro 2 Trust? Cuba komen sikit dekat bawah.